Let's try that Ramley burger. Go, surround. Let me get one Ramley burger. Hey, no, lock in. Ramley burger. Beef special. Beef special, all right, man. Yeah, beef. Let me get that Ramley burger, man. Oh my God, this looks good. Oh my fucking God. He wrapped the egg on the beef? No, what the fuck is this? No, this is actually some shit I've never seen before. Di Malaysia, ada satu makanan jalanan yang bukan sekadar mengenyangkan perut, tetapi berjaya menawan hati jutaan manusia dari pelbagai latar belakang, bangsa dan negara. Inilah Ramley Burger. Burger ini tidak lahir di restoran mewah, tidak disajikan di atas pinggan mahal, dan tidak dipromosikan dengan iklan jutaan ringgit. Cara ia dimasak dengan penuh kasih sayang. Telur dibalut kemas, daging ditekan hingga berjus, sos dicurah tanpa kedekut, dan bun dipanggang sehingga rangup di luar tetapi lembut di dalam. Setiap gerai Ramley Burger mempunyai sentuhan tersendiri, namun semuanya berkongsi satu persamaan rasa yang buat orang ketagih dan sukar dilupakan. Inilah burger yang tidak minta dipuji, tetapi akan sentiasa disebut selepas gigitan pertama. Tanpa disedari, Ramley Burger telah meracun ramai pelancong asing yang datang ke Malaysia dengan rasa ingin tahu. Pada mulanya mereka hanya melihat terkejut dengan cara masak, pelik dengan kombinasi telur dan sos yang melimpah, dan hairan melihat orang Malaysia beratur panjang di gerai kecil di tepi jalan. Namun rasa ingin tahu itu akhirnya bertukar menjadi keberanian untuk mencuba, dan saat itulah segalanya berubah. Selepas satu gigitan, ramai pelancong asing mengaku mereka tidak menjangka burger jalanan boleh menjadi sekuat ini. Rasanya sebegini memuaskan dan begitu penuh karakter. Ada yang ketawa, ada yang terdiam, dan ada yang terus mengaku bahawa inilah burger paling gila yang pernah mereka makan. Dari situ pengalaman mereka mula dikongsikan melalui video, gambar dan cerita di media sosial, membuatkan Ramley Burger semakin dikenali di luar Malaysia. Apa yang bermula sebagai makanan rakyat kini menjadi fenomena global kecil yang memperkenalkan budaya makan malam Malaysia kepada dunia. Pelancong asing bukan sahaja datang untuk melihat bangunan atau pantai, tetapi sanggup mencari gerai Ramley Burger semata-mata untuk merasai sendiri racun rasa yang sering diceritakan. Ramley Burger bukan tentang siapa paling moden atau paling mahal, tetapi tentang kejujuran rasa dan keberanian untuk menjadi berbeza. Ia membuktikan bahawa sesuatu yang lahir dari jalanan mampu berdiri megah di mata dunia tanpa perlu berubah identiti. Inilah sebabnya mengapa Ramley Burger bukan sekadar burger, tetapi satu pengalaman, satu cerita dan satu kebanggaan. Makanan jalanan Malaysia yang terus memikat sesiapa sahaja yang mencubanya, termasuk pelancong asing yang akhirnya jatuh cinta selepas gigitan pertama. Let's try that Ramley burger. Go, surround. Let me get one Ramley burger. Hey, no, lock in. Ramley burger. Beef special. Beef special, all right, man. Yeah, beef. Let me get that Ramley burger, man. Oh my God, this looks good. Oh my fucking God. He wrapped the egg on the beef? Yeah, man. No, what the fuck is this? No, this is actually some shit I've never seen before. God is good. God is great. God is good. That shit looks good, yeah. All right, man. Fuck, let me try that motherfucker. Oh my God. It's hot, man. It's hot. Bismillah. Now play 5 out of 10. Oh my God. Why is everything good here? Everything. Every food here is good, bro. Every food here is good.
First version, bro. All right, man. Okay. Whoa. Here. Hey, man. Here. Go. Burger. We have a burger. Hello, boss. How are you? Oh, okay. What's the best seller? The best seller. He's the boss, yeah? Yeah, boss. Okay. Which? Very nice. This one very nice. The most expensive one, yeah? No. This Okay. Double, yeah. Okay, the maximum you can do. Maximum. We're gonna get the special burger. I maxed out completely. Wagyu A5. We get the premium beef right here. Oh, he pulled up with the onions. Beef, more sauce, cheese. Oh my god, onion as well, damn. Bro, I literally maxed out this place. Look at this burger. Wow, well, one of the best burgers I ever had. Super juicy. Wow. I also even have some fries, melted cheese, some beef on top as well, some crispy beef. Oh, look at that. He gave me a good suggestion. 10 out of 10. Ramly Burger bukan sekadar burger, tetapi lambang jati diri rakyat Malaysia yang lahir daripada jalanan dan dibesarkan oleh sokongan orang biasa. Dari gerai kecil di tepi jalan, Ramly Burger membuktikan bahawa makanan rakyat mampu menebusi perhatian dunia tanpa perlu berubah identiti. Apa pengalaman kulinari di Malaysia? Apabila figura antarabangsa menikmati makanan jalanan Malaysia tanpa lakonan, dunia mula sedar bahawa keistimewaan tempatan. Ia menghantar mesej yang jelas kepada dunia. Malaysia tidak perlu menjerit tentang kehebatannya kerana realiti di jalanan sudah cukup untuk membuatkan sesiapa sahaja jatuh hormat. I'm going to be trying a Ramly Burger for the first time. Looks insane. It looks really good. There's so much sauce. I'm gonna take another bite because I didn't get everything. It's really good. It's so messy. Honestly, I'm not even sure what's in here. We just took what the guy recommended. I think it's 2 patties of beef, then sauce, omelette. It's really juicy and it's really like filled with sauce. It's really good. It's actually very good. I was a bit worried because I thought it was going to be very heavy, but it's actually really nice. Let me know what I should try tomorrow and I'm going to try what the top comment recommends. Inilah Malaysia, negara yang tidak perlu meninggikan suara untuk dihormati kerana realitinya bercakap lebih kuat daripada kata-kata. Dari gerai kecil di tepi jalan hingga perhatian dunia, rakyat Malaysia membuktikan bahawa kita mampu berdiri dengan jati diri sendiri. Kita mungkin sederhana, tetapi kita juga kesan di hati sesiapa sahaja yang datang. Dan kepada semua penonton yang setia menyokong, channel Arus Perdana ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya.